Cantik, tapi sangat berbahaya. Tasik ni mungkin menarik dan menyeramkan pada masa yang sama. Tahukah anda terdapat satu tasik yang mampu menukar burung-burung dan haiwan-haiwan menjadi batu? Nampak macam kisah sang kelembai kan? Tasik tersebut diberi nama tasik Natron yang terletak di utara Tanzania. Tasik air masin ni memiliki kandungan garam yang sangat tinggi, sama macam laut mati, kerana air yang mengalir masuk ke dalam tasik akan tersejat dan meninggalkan kandungan garam yang sangat tinggi. Tapi berbeza dengan laut mati, ia sangat beralkali. Bahan kimia yang dijumpai di sini mengandungi bahan yang sama digunakan untuk mengawet mumia di Mesir. Air tasik yang panas akan tersejat dan melekat pada tubuh-tubuh haiwan yang singgah di situ, menjadikan tubuh mereka berat, mengeras dan akhirnya menjadi batu. Sekiranya anda berada di situ dalam jangka masa yang lama, anda juga akan ditukarkan menjadi batu. Gambar-gambar ni dihasilkan daripada haiwan-haiwan original yang mati dan membeku di situ, kemudian diambil dan disusun semula oleh seorang fotografer bernama Nick. Nak tahu lanjut? Kita jumpa dalam video seterusnya.